Pertama, you akan belajarlah fundamental meta ads tu. Okay, kita akan faham meta ads tu daripada platform Yiru dengan Oren tu, macam mana dia berfungsi daripada A to Z dalam bahasa you akan mudah faham dan you tak akan confuse lah dengan jargon yang pelik-pelik. Okay, lepas tu, bila kita nak buat ads tu, kita kena design poster kan. So, saya akan share juga teknik, cara dan juga template nak design guna AI. Okay, cara nak prompt dan sebagainya, semua saya akan bagilah. Cara nak prompt. So, you tak perlu ada Canva Pro. You hanya perlu ada ChatGPT, you ada Gemini, dah okey dah. Tapi kalau ada Canva Pro, advantage adalah gambar tadi tu you boleh edit dan you boleh edit balik perkataan-perkataan tu. Itu je lah. And then framework untuk set up ads tu, tak perlu nak langgar-langgar ke apa semua, pakai je framework yang saya dah siapkan tu, follow je sebiji-sebiji. Settle je ads tu, silap pada hari yang sama juga you akan terus dapat leads. You start layan lah you punya leads tu kan. And then sistem ni dengan modal rendah, so kita target cost per leads tu dalam RM5. So kalau cost per lead RM5, you spend RM15 sehari you dapat 3. So kalau sehari you dapat 3, darab dengan 30 hari, so sebulan you akan dapat lebih kurang 90 ke 100 leads sebulan. So banyaklah aktiviti yang you boleh buat kan, presentation, follow up dan sebagainya.